Sebelum salam boleh tak berdoa? Tak? Lain daripada doa yang Nabi ajar. Baik. Semayang kita ini banyak tempat berdoa. Faham? Nombor satu mana tempat berdoa dalam semayang? Doa iftitah. Sama nombor satu kali. Betul tak? Lagi nama lagi doa iftitah, doa pembukaan. Tak ada orang nak iftitah dia dua kali. Okey? Kemudian bila kalau kita berdoa? Dalam Fatihah, tak dalam kunut lagi. Fatihah. Faham? Siap amin dia. Amin. Doa tu. Tak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang benar. Nah, itu doa. Itu nama Fatihah ni suratul doa, surah doa. Di mana lagi kita boleh berdoa? Di dalam rukuk. Mana lagi kita boleh berdoa? Bangun ketika i'tidal. Boleh kita berdoa pula dalam sujud. Dan memang kita disuruh berdoa dan bacaan doa Rabbighfirli duduk antara dua sujud. Kan penuh dengan doa. Dan bila lagi doa? Lepas pada tahiyat akhir sebelum salam. Adapun lepas tahiyat awal Nabi tak berdoa di situ. Kalau kita berdoa juga sepatah tak batal. Tapi yang baik kita tak berdoa di situ kerana Nabi berdoa lepas tahiyat akhir sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum salam doa afdal dan sunnah. Siapa tak berdoa sah dah semayang dia. Siapa berdoa dapat kelebihan. Kelebihan apa? Dua. Kelebihan berdoa, kelebihan mengikut sunnah. Baik, di dalam kitab-kitab hadis Subulus Salam, Nailul Autar, Azkar Imam Nawawi, banyak beberapa rangkap doa Nabi baca setelah tahiyat akhir sebelum salam. Soalan dia, kalau kita doa yang Nabi tak baca, boleh atau tidak? Hukumnya harus. Yang Nabi baca dalam hadis afdal. Okey? Yang Nabi baca afdal. Sama macam lepas sembahyang, imam masjid yang burung doa lain. Betul tak? Masjid baru dia yang burung lain pula. Surah kubang jambu lain. Masjid apa Tok Kaya lain. Surah Tok Kaya, faham? Kau masjid Tok Ku lain pula. Ada sama, ada lain. Semua boleh berlaku. Hak mana afdal? Hak mana datang dalam hadis Nabi baca. Okey? Yang tak boleh batas semayang ialah baca doa dan semayang lain pada bahasa Arab. Kan dikira bercakap-cakap. Soalan seterusnya,